Okey, hai saya Yahya daripada Brunei. Okey, so perasaan saya hadir dengan dekat Power Camp ni memang sangat-sangat happy, excited dan memang terbakar. Sebab kan dulu ini adalah first Power Camp yang saya hadir. Tahun lepas saya tak sempat datang. Masa tahun lepas tu Power Camp saya sebenarnya capai. Diraikan sebenarnya layak untuk diraikan pendapatan 30,000 untuk 6 bulan. So bila dia beritahu macam mana nak hadir untuk capai Power Camp next seterusnya, kena capai at least 30,000, 50,000, 100,000 dan seterusnya. So bila saya rasa macam saya nak capai break income 30,000 6 bulan tu, saya nak kena fight either 50,000 dan ataupun 100,000. So alhamdulillah dengan usaha kita rajin dan terus bertindak, alhamdulillah 6 bulan income pada bulan Julai sehingga bulan Disember saya capai six figure income. So saya rasa apa yang kesan yang daripada saya dapat income dekat sini adalah hadir event-event yang Elkan buat. Macam contoh sebelum ni saya pernah hadir seminar Super Elite. So melihat orang yang berjaya diraikan di atas pentas. So saya pun rasa terbakar nak jadi seperti mereka. So bila Power Camp tu yang tahun lepas saya tak sempat, so saya pasti nak hadir Power Camp untuk diraikan di atas pentas. Sebab saya tak nak jadi penonton selamanya. Saya nak kena jadi kena jadi seperti orang yang macam yang capai untuk diraikan, bukan hanya sekadar penonton. So untuk next Power Camp nanti yang akan langsung nanti bulan Julai. Bulan Julai, so saya nak pastikan lebih ramai lagi rangkaian-rangkaian untuk hadir dekat Power Camp ni. Sebab apa? Nak berjaya dekat Elkan ni sebenarnya mudah. Kena pandai borrow power event. Sebab apa? Saya pun capai pendapatan ni sebab apa? Hadir event-event dekat Elkan. So InsyaAllah nanti next Power Camp saya nak ajak rangkaian saya target at least 10 orang ataupun lebih, insyaAllah saya cuba. So pastikan perasaan dekat Power Camp ni memang bukan senang nak dapat. Sebab apa? Sangat-sangat berbaloi dan ramai orang yang selepas hadir Power Camp sebelum-sebelum ni, mereka punya pendapatan daripada puluhan ribu jadi ratusan ribu. So itu yang sebenarnya impak daripada Power Camp ini sangat-sangat luar biasa. Kalau tak datang, sangat-sangat rugi. So pastikan hadir untuk next Power Camp. Okey, jumpa anda di puncak kejayaan. Alright, thank you. Apa perasaan? Oh. Dulu anda yang interview, sekarang ramai yang interview. Oh, so alhamdulillah dekat sini pun perasaan memanglah dulu tengok orang kena interview. Saya pun interview orang juga. Tapi sekarang ni bila dah capai income sebanyak ni, automatik orang datang dan interview, nak belajar, nak tahu macam mana kita bercapai, macam mana kita buat perkongsian, macam mana kita hadap setiap cabaran. So itu yang rasa macam bila kita berkongsi tu memberikan kita rasa lebih bermakna dekat Elkan ni, lebih bernilai. So seperti ada speaker sebelum ni, MCCM Chow Halim beritahu kita kena dekat Elkan ni kena jadi bukan hanya jadi penerima, tapi kena jadi pemberi untuk menjadi Elkan. Alright, sangat luar biasa. Okay.